Guys, sekarang kita orang dekat Edition Abah. Kita orang bertujuh. Lagi 5 orang lelaki tak pergi. Dah hantar Iqbal kat sini. Warga emas. Kita ziarah kubur dulu. Doa kau nak doa tahlil arwah Yang penuh. Dekat belakang lagi Ini kita dapat tape guys. Kanan kiri. Teng. Stay. Atau beri. Dorian. Saya pertama daripada pasir kuda. Pasir kuda. Oh. Terima kasih semua support saya. Kita tarik kain saat kita. Pasal tak kedua. Daripada keluar. Tak banyak kat sini lah keluar. Pasal tak ketiga. Daripada Bandung. Suara tak betul. Ajira tak boleh naik kat sini. Otak dia hari ni karim. Cuba tengok balik. Aku rekod tak? Okay guys, Alia tengok Isha pakcik-pakcik motor Ducati. Dia nak pergi tegur pakcik tu tapi dia takut. Gitu lah. Ayu ni kambing last minute guys. Okay guys, sekarang kita pergi makan cendol dekat Long Cendol. Dekat je dengan rumah sini. Oh ya? Dah dekat lah, cik dekat je. Oh ya, full tu. Ada Lenas, apple, ada macam mana dia full? Dia depends on tempat. Mana dua orang tu?
Kan? 3-3-1. Ha? Tak mana ni? Betul. Gigi jangan lah. Ngapa? Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma tawwil umurana wa sahha ajsadana bi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Muhammadin alaihi wasallam wa amin. Amin rabbal alamin. Amin. Okey, bila kita keluar rumah. Tragedi disebabkan oleh seorang mustaqim, maka semua orang perlu mengangkat batu-batu. Nampak tak? Kita nak naikkan kereta ni ke atas ni batu sebab dia jatuh. Sebab mustaqim. Mulut dia. Dia tak berani nampak kan? Boleh. Tak lepas je. Macam kita tambah lagi je, Dik. Dah benar rekod. Kau. Cik papan. Oh, nanti tak sampai itu kan? Ya. Okey, lepasnya apa kena Lepas kau dah tak saya lah. Bismillah. Kena bunjuk sikit lepas tu naik laju. Ambil lajak sikit. Lain tekannya ni. Siapa yang bawa tu? Apik. Bismillah. Pemuji mahawak. Naik. Pakai depan tu ni. Alhamdulillah. Okey, semuanya RM50. Kita tak ada driver yang sebenar guys. Tu driver yang sebenar guys. Driver yang sebenar. Bagi kata-kata. Okey, jadi jangan ikuti dia. Yang ikuti dia. Lepas ni jangan bagi dia buat kereta lagi. Okey. Ajim, kata-kata kepada mustaqim. Sebagai pengajaran lah. Depan ni sebelum memandu tengok depan. Mandi tengok depan. Jangan bagi Acap. Kata-kata. Saya kata untuk Untuk peristiwa ni. mesti kena banyak belajar je. Pemandu turunkan nego. Okey. Siti Alia, tuan rumah, macam mana perasaan anda ketika nampak anda dah bawa ke depan tapi dia ke tepi ya? Dia keras kepala. Speechless. Speechless lah. Sebab dia panggil kereta tu. Macam panggil kereta Hazim tadi. Tapi Okey. dia mesti ke depan. Bagi kata-kata nasihat kepada Mustaqim. Sakim bawa lah dengan penuh berhemah. Okey. Kita orang tak Okey. pasal. Kepada Hazirah bagi kata-kata. Semoga Mus ambil lesen lagi sekali ya. Okey. Jadi kereta tu. Kejadian kereta. Hati-hati ya. Nana, kata-kata. Pengajaran daripada kisah sekarang. Masya-Allah. Okey. Siapa lagi? Okey, ni driver yang menyelamatkan keadaan. Jadi, kata-kata kepada Mustaqim. Belajarlah ambil lesen L. Ambil lesen L. Okey. Mustaqim. Mustaqim kata-kata. Apa dia? Kata-kata Mus. Pakai kau menunjuk ke sini. Hari ni saya belajar sesuatu lagi. Belajar satu. Apa dia? Hidupan ini satu pelajaran. Jangan turun sini. Tadi dia datang. Kunci. Yang duduk sebelah paling bertanggungjawab lah. Sebagai co-pilot. Dia bertidur. Co-pilot tidur. Bukan tengah tragedi ni. Orang belakang saya kereta. Apan tak ada kata-kata. Apan. Kata-kata Apan. Kepada Mustaqim. Apa yang menghindari perbuatan jahat? Kalau Mustaqim bawa kereta elok-elok, jangan sampai ke bawah gitu. Habis je kau tanya aku. Tidak dulu habis tadi. Kenapa aku buat apa? Sorry.
Walaupun dah makan dah. Saya janji betul buku. Astagfirullahaladzim. Diam dah. Ni mandi tak dibagi ni. Alah, bukan jauh pun datang. Kau mikir datang. Kau yang nampak. Gula Dah kaya. Dapat itu masuk di sini lah. Apa tinggal? Mana tinggal? Tak. Okey, tak ada. Budget. Budget. Tu. Ha? Handbrake tu dah. Dah. Suka kacau orang. Dia ingatkan. Dia tengok macam main blast ni sekali takut kena tiang ni. Tengok. Kena tak? Cuba pusingkan je balik. Balas. Ha, pusingkan macam tu.